Assalamualaikum, Nurul is back. Apa khabar semua? Sihat ke? Okay, vlog kali ni Nurul nak bawa korang pergi rumah orang kahwin. Lepas kita pergi rumah orang kahwin, kita akan pergi ke rumah orang nak hari jadi pula. Sekarang dah pukul, lebih kurang dekat pukul 9. Nurul baru nak gerak pergi ikut Nurul. Tapi sebelum tu Nurul nak tunjuk Nurul punya outfit of the day dulu. Okay, Nurul pakai baju kurung dengan tudung, beli dekat TikTok shop. Pergi PD ni atas jemputan Fifi. Fifi ajak pergi wedding sepupu dia dekat Port Dickson. Jadinya family Nurul tak ikut lah. Tapi diorang pagi ni pergi piknik. Nurul ingat diorang pergi piknik esok. Bolehlah join. Rupanya diorang pergi piknik hari ni. Diorang pergi Tanjung Harapan. So Nurul tak dapat pergi. Diorang dah pergi dah. Okay, sekarang ni kita nak gerak. Nurul nak pergi ambil Eja dulu. Kita dah sampai. Tu Eja. Mana Eja? Tu Eja. Kita dah ambil dah. Kita dah sampai dah depan hall ni. Tapi kita segan nak turun ni. Yang mana si Fifi-nya entah. Sekejap Majestic Hotel. Hotel pula hall. Punya besar weh dewannya ni. Okay, kita gunakan kamera sebagai cermin. Marilah kita masuk. Okay, kita dah masuk dalam dewan. Tu pelamin. Fifi-nya mana entah. Fifi kat dapur dia cakap. Kita orang ni segan ni. Aku dah nampak Fi dah. Aku dah nampak Fi. Tu Fifi dah sampai. Nampak tak Fifi tu? Itu dia kita. Wow, ada pembalik. Depan ni baru nak letak susun kuih-kuih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam ada. Ada teh panas, biskut. Dah macam hotel je korang. Lemak pun ada dengan rendang. Ni apa? Nasi imping. Buah kacang. Oh yelah, macam hotel lah korang. Ni mungkin cendol, tapi tak ada lagi. Ni apa? Wah, ubi rebus. Oh, dia ada sambal tumis. Ubi. Ada aiskrim. Dewan ni jemputan Fifi cakap 1,800 jemputan. Ada nasi minyak, ada kurma ayam, boyak pucuk kayu, kari kambing. Terima kasih. Ada. Terima kasih. Sama. Rendang ke? Boleh. Rendang daging. Terima kasih. Ni ada acam buah. Ada buah. Kita ambil buah. Kita ni Pak Long. Oh, betul. Pak Long. Ada buka ni. Sambal belacan, sambal belimbing ikan masin. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah. Tambah lagi ya. Dah ya. Nasi tak habis lagi, tapi Nurul nak rasa abang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak.
Nasi impit. Kita nak makan kuih. Ada kek pandan, ada blueberry muffin, kuih cara, popiah dengan kari pap. Dah makan. Nak apa lagi kat sana? Jangan. Ngamuk. Sampai. Sedap. Oh, bau je. Sini. Aku pun nak pegang kuih dah. Okay. Jom, Fifi bawa sikit. Okay dah. Dah makan lah. Ubi kayu aja, ubi kayu. Macam-macam makan. Sedap. Semua sedap. Ada bubur. Satu ni bubur pulut hitam. Satu ni bubur pisang. Pendek nak buat isu. Malah buka. Dalam beg. Minum je. Aku buat kat rumah tak lah. Sedap. Kurang manis, sedap. Tengok pengantin nak masuk, diiringi dengan bagpipe. Mari. Ubi dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan ada pula dalam video aku ni kan. Korang tadi pengantin tak masuk dengan bagpipe. Bagpipe tu dia bawa rombongan pengantin je. Sekejap lagi ni pengantin masuk asli. Mengumumkan ketibaan pasangan yang diraihkan 2-3 Sini sikit. Sini. Dah.
family Fifi nak ambil gambar. Selamat jalan kebijakan, kami doakan semoga perjalanan tuan-tuan dan puan-puan akan selamat sampai, selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan seperti juga terdapat tayangan video yang dapat timbang rentetan peristiwa. Okey, last. Mini last satu. 1, 2, 3. Okey, mantap. Rendang dengan kari kambing. Tengok. Lemang. Sebab tu kita orang tak balik. Kita orang tunggu bungkus. Malu. Okay, kita nak gerak dah. Fifi nak kena kemas. Terima kasih datang. Sama-sama kasih. Dia pasti jemput kita orang siap bawa bungkus lagi. Muka tak malu minta. Alhamdulillah kita dah sampai rumah Anzal dekat Serinya. So sekarang ni kita nak masuk rumah Anzal. Kita dah balik dah daripada wedding semua. So marilah kita ke rumah. Marilah kita masuk. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Alaina Sofia. Sayang. Jom masuk, jom. Mari. Ya Allah, gelap ni. Lah. Alaina. Nana Sofia. Rai Hanif. Salam tuan rumah dulu. Assalamualaikum. Salam. Elsa ni okey ke? Kenapa bermas-mas ni? Bantu. Baby okey ke tu? Terus menuju ke makanan. Belum start apa-apa dah tak apa. Nak bagi baba ye. Oh, nak bagi baba. Oh, nak lala move kan? Okey. Wah, nasi kerabu. Banyaknya. Macam-macam ada. Assalamualaikum. Alamak tak ada tuntung yang ambil gambar. Tak apa. Sampai nak buat spaghetti aglio olio. Jom. Kita panaskan minyak dulu. Dah ready? Sekejap tunggu minyak panas. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahannya. Panas kita masukkan garlic dulu Tumis garlic ni sampai garing sikit. Layu-layu bagi dia nak bau sikit. Brown, kita masukkan cendawan. Dulu pakai cendawan butang putih. Okay, kita kacau-kacau dia. Layu baru kita boleh masukkan sotong. Asal semua orang batuk bukan letak cili pun. Baru letak sotong. Garam. Jangan banyak-banyak nanti masin. Tak parsley sikit. Keluar parsley. Letak cube ayam. Baru tunjuk rupa dia. Ni letak pasta. Kita gaul pasta. Kita letak capsicum. Kacau-kacau. Yes, siap. Birthday girl. Yang ni birthday girl. Happy birthday, Mak. Terima kasih. Lain, ada sandwich. Sedapnya. Oh, ni semua dah tengah makan.
Ada kanak-kanak. Ini dua orang ni okey ke? Rumi K-pop. Raif Hani baby tengok ni. Tu. Ni tengok ni Mami record. Mami tu. Mana Raif? Raif mana? Tu Raif. Suka. Raif ni. Ni apa kali semua tu. Suapkan dia. Ada ayam Muiz lucu bawa. Lagi ada apa makanan? Popiah. Ada popiah. Ada puding. Ni Kak Yu nak makan. Suruh Nisha yang buat, Nisha buatkan. Ni Abang Suhaimi. Ryan. Hai. Minum air. Gigi. Ke dalam. Okay. Apa? Nisha buat sendiri ke? No, it comes with the flower. Dekat sebelah situ. Oh. Mira. Okay, birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mommy. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Mana maknya tak dapat. Allah selamatkanmu. Sayang. Allah selamatkan kamu. Lu nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh. Okay, next. Kita ada sandwich ayam. Makan. Ni konten okey ya? Ni sekarang konten. Hai Ryan. Abang nak duduk sini bang? Ni sandwich daging. Betul. Sedap. Punten. Sedap tapi pedas gila. Aliu olio, jom makan. Apa? Tak. Kenapa muka ni macam bercadar pula ni? Baby, tengok ni. Sana. Ada yang nampak hantu guys. Ayam Muiz. Nurul pun dah nak balik. Kita end video sampai sini. Jangan lupa like, subscribe channel Nurul dan kita jumpa next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye Raisa. Raisa bye. Raisa bye. Good night Raisa.